DMA Islam ni dia boleh bawa main-main soalan kita ni Islam atau tak Islam. Aku baru tengok live dia tu, yang ada orang buat dia cut lah live yang di mana akak tu tanya dia, kau ni Islam ke tak Islam? So dia jawab apa? Agama fitrah, agama Hanif. Mungkin dia nak maksudkan Hanifan Musliman wa ma ana minal musyrikin tu lah. Ada yang memang banyak dalam Al-Quran ayat tu. Tapi bagi saya lah, dia tak patut macam buat main macam soalan akak tu. Macam ni pasal Islam kan, pasal kita ni agama Islam ke tak. Bila dia gelak-gelak macam tu, saya rasa macam seolah-olah dia mempermainkan pula. Macam bukan mempermainkan lah, macam merendahkan lah agama Islam ni. Macam benda soalan tu macam main-main pula. Padahal akak tu memang dah serius sangat dah. Tanya pun benda yang ialah, maksudnya kau ni Islam ke tak Islam? Lepas tu dia tak, saya agama Hanif. Tahu tak Hanif? Tahu tak Hanif, dia kata. Jadi dia gelak-gelak. Bagi saya itu adalah tak patut lah. Sebenarnya dah lama dah saya tengok dia Islam ni. Ada juga nak react juga pada orang kata isu-isu yang dia bawa. Tapi bagi saya macam tak apalah, buat tak tahu dulu lah, biarlah orang lain react. Tapi kali ni bila dia buat yang macam ni punya, yang jenis apa, macam seolah-olah merendahkan agama Islam ataupun orang kata tidak mengambil berat lah atas soalan tu, rasa macam kena buat sesuatu lah dekat dia. Ataupun ialah kena, mungkin tak tahulah, bagi pengajaran macam mana. Cuba korang rasa nak bagi dia macam mana kalau orang yang macam ni. Maksudnya apa yang tindakan yang sepatutnya kepada dia. Cuba komen.